Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan tengok soalan SPM 2015. Okey. Kertas 3. Okey, so sebelum ini masa KBSM, kertas 3 ini adalah bukan amali praktikal seperti yang berlaku dalam KSSM sekarang. Dia orang punya adalah amali bertulis. Dia orang tak perlu pun buat eksperimen, dia orang hanya perlu jawab soalan berkaitan eksperimen. Berkaitan 12 kemahiran proses sains itu. Okey. So, kita boleh juga jawab soalan diorang ni, tak ada masalah sepatutnya. Okey. So, seorang murid telah menjalankan satu eksperimen untuk menentukan takat lebur takat lebur asetamida. Okey, dalam makmal kita tak guna asetamida, kita guna naftalina. Tapi konsepnya sama, dia hanya tukar bahan sahaja. So, dia kata apabila suhu asetamida mencapai 70 darjah Celsius, jam randik dimulakan. So, kita dalam makmal biasanya bila kita buat eksperimen ni pada suhu 60 darjah Celsius kan? Tak apa, dia mula pada 70 darjah Celsius. Ikut dia lah sebab soalan dia. Okey, suhu asetamida dicatat pada sela masa 30 saat sehingga suhu mencapai 90 darjah Celsius. So, ini susunan radas dia. Sama sahaja macam you buat dalam makmal sekolah, cuma bezanya dekat sini, betul? Sebab dia guna asetamida, kita guna naftalina. So, konsep dia sama. Alright. Saya nak highlight dalam video ini adalah berkaitan dengan cara menulis suhu. Okay. So, dia kata jadual 2 menunjukkan bacaan termometer bagi eksperimen itu. So, apa arahan soalan dia? Arahan soalan dia di bawah ni. Catat bacaan termometer pada ruang yang disediakan dalam jadual 2 pada halaman 7 dan 8. So, dia nak suruh catat bacaan termometer. So, kita kena baca bacaan termometer ni. Okay, nasihat saya, bila you dapat macam ni, samalah juga macam you all buat praktikal pun, ujian amali pun, apa you nak kena buat? First, you kena tahu macam mana nak baca termometer ini. Macam mana nak baca? Adakah you baca dekat atas ni atau you baca dekat bawah ni? A ke? A ke atau B ke? Yang betulnya yang mana? Yang betulnya adalah A. Okey? So, you kena, nasihat saya adalah you ambil pembaris. Okey? Ambil pembaris, lepas tu garis dekat sini. Okey? Garis dekat sini. So, you akan dapat bacaan dia. The first one adalah 70 darjah Celsius. Betul tak? Disebabkan unit telah diberi dekat atas ni, jadi you tak perlu tulis unit anymore. Cuma untuk suhu, you guna termometer, mesti ditulis kepada satu tempat perpuluhan. Apa maksudnya? Maksudnya kalau nilai dia 70, kita tak boleh tulis 70 sahaja. Kita kena tulis 70.0. Kenapa? Ini berkaitan dengan kejituan. Kalau tak silap saya lah, istilah dia kejituan radas itu. Okey? So, untuk termometer, kita baca pada satu tempat perpuluhan. So, katalah ujian amali you menggunakan termometer. Kalau you dapat data itu, sama ada untuk eksperimen apa sekalipun yang melibatkan suhu, bila you tulis nilai dia mesti kepada satu tempat perpuluhan. Okey. So, kita bacalah yang seterusnya. Yang seterusnya berapa? Okey, kalau macam situasi macam ni kan, oh cikgu saya tak tahu macam mana nak baca yang ni. Okey, kita tengok dia yang dekat atas ni kan. Okey. So, antara 70 dengan 80, siapa lagi kecil? 70. Okey, dari 70 kira ke atas. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. So, dekat sini 78.0. That's how you read. Okey? So, kat sini 80.0. 80.0. Seterusnya, ini pun 80.0. 80.0. Yang ini macam mana pula? So, tengok kat sini. Okay, gunalah pembaris. Saya tak adalah pembaris dalam ni kan. Guna pembaris so that you dapat line yang straight. Okay, so antara 90 dengan 80, yang ini lebih kecil. So, baca ke atas.
8182. So 82.0. Yang terakhir 90.0. Okey. So bila dah dapat nilai macam ni, kita baca pula soalan berikutnya. Dengan menggunakan data dalam jadual 2, lukis graf suhu melawan masa bagi eksperimen di atas pada kertas graf di halaman 10. So dia dah bagi dah kertas graf tu kat sini. Alright, so saya tak nak video ni terlalu panjang. InsyaAllah dalam video yang seterusnya kita akan lukis graf ini. Alright, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Bye.